Selepas banjir besar pada zaman Nabi Nuh, apakah yang berlaku? Siapakah umat manusia selepas itu? Dan adakah terdapat kisah menarik sebelum kemunculan Nabi Hud? Dalam Islam, umat manusia selepas banjir dipercayai berasal daripada 3 anak Nabi Nuh, iaitu Sam, Ham dan Yafid. Sam dianggap sebagai nenek moyang bangsa Arab dan Ibrani. Ham pula menjadi nenek moyang bangsa Afrika, manakala Yafid pula kepada bangsa Eropah dan Asia. Daripada keturunan inilah pelbagai bangsa berkembang, termasuklah kaum Ad. Dalam kitab Injil pula terdapat kisah Menara Babel. Manusia pada zaman itu cuba membina menara setinggi langit dengan tujuan menandingi Tuhan. Namun Tuhan murka dan menghukum mereka dengan mengacau bahasa mereka. Akibatnya manusia mula bercakap dalam bahasa yang berbeza-beza, lalu mereka berpecah ke serata dunia. Kisah Menara Babel tidak disebut dalam Islam, namun ia menarik untuk direnungkan. Yang pasti, zaman Nabi Nuh muncul bangsa-bangsa baru. Salah satu daripada bangsa terkuat adalah kaum Ad, yang mana Nabi Hud diutus untuk mereka. Oleh itu, antara Nabi Nuh dan Nabi Hud terdapat satu fasa penting di mana manusia berkembang, tetapi ego juga turut berbesar. Kisah Nabi Hud nanti merupakan kisah tentang bangsa yang kuat tetapi lupa akan asal-usul dan Tuhan mereka. Follow Santai Ilmi untuk kisah yang lebih menarik selepas ini.